Ada satu insiden tu, tapi kita orang tak seram. Kita orang shoot di Ulu Langat. Cerita memang cerita hantu. Dia pasal penanggal. So kita orang shooting, I think time tu pukul 2 pagi kot. Saya prefer tak sebut nama lah. So actress yang kena jadi penanggal itu, dia seorang yang sangat berani. So scene itu dia kira lasak lah. Lasak, berani, tak ada, no problem. Nak suruh atas bumbung ke kat pokok ke, dia tak ada masalah. Tapi malam itu dia kena atas bumbung rumah tu. Sebab shot interior, shot saya dah buat. So dia punya je, daripada luar nak nampak. Untuk dia daripada bumbung tu, dia turunkan badan dia sikit macam tu. So nanti akan balas shot dalam, kepala dia nampak macam tu. Sikit je sebenarnya. Mula dia kata no problem. Okay. Entah macam mana tengah set up tu. So kita orang kat luar ni, kita orang tunggulah, kita orang nampak dia. So kita orang tunggu, so kita ambil gambar. So tiba-tiba dia macam I nak turun. So dia macam sudah. Lepas tu, so director kata, AD kata, kejap kak, sekejap tengah set up, sikit lagi nak roll. Tak, I nak turun. So director dah macam, kenapa pula tu? No, you go and talk to her, cakap dengan dia sekejap je, kita nak satu shot sikit je. Lepas tu, cuba pujuk, tak, I nak turun, please, turun ke I, please, I tak nak, please, I nak turun, I tak nak atas ni, please, turun. So tak nak, turunkan dia. So, director kata, okay, mungkin dia, sebab silapnya dia seorang-seorang kat atas tu. So turunkan dia lah. So dalam kita bagi dia ruang untuk dia bernafas kejap. Time tu orang yang ambil gambar, saya tak ingat siapa, one of them yang ambil gambar. Dia tengok balik lah gambar dia ambil tadi kita orang semua. So belakang kita orang ada satu pokok. Biasa je. I mean kalau mata kasar, nothing. Just pokok je nampak. Pokok je. Tapi dalam gambar itu dia ada macam ada putih kat situ. Macam ada sesuatu lah sama-sama. So kita duk tengok lah pokok tu. Sebab kecoh lah sekejap kan. Lepas tu macam cerita pun seram. So tunjuk kat AD. So dan kita cakap dengan dia, is this why tiba-tiba pelakon itu mungkin dia dah rasa ke atas. Dia dah start seram ke atas. Sebab masa yang dia cakap tu selang tak lama lepas kita ambil gambar tau.